Okey, kita masuk seterusnya 7.2. 7.2 kita akan lihat nanti aplikasi pengatur caraan. Okey, sebelum tu saya refresh balik. Bila kita dapat kengkangan seperti X lebih besar sama dengan kosong dan juga Y lebih besar sama dengan kosong, ini merupakan paksi. Ingat bila ada yang ini, dua ini, awak tahu ini adalah paksi X, ini adalah paksi Y. Kadang-kadang soalan tu dia bagi, kadang-kadang tak. Okey, seterusnya kita kena lihat semula. Okey, bila dibagi X tambah Y lebih besar atau 10 dengan 10 ataupun 5X tambah 6Y lebih kecil atau sama dengan 60. Okey, bila dapat bentuk seperti ini, maka kita punya bentuk ke dia punya graf graf dia akan memotong kedua-dua paksi X dan Y. Okey, macam ni. Kat sini. So maksudnya bila nampak ada simbol tambah ataupun X tolak 2Y lebih kecil sama 60. Okey, bila nampak ada 2X dan Y. Okey, X dan Y bermaksud yang depan ini merupakan, ini adalah dia akan memotong pada kita namakan pintasan bagi X. Manakala yang ini merupakan pintasan bagi Y. Okey, bila ada dua macam gini, maka kita kena ada paksi yang memotong paksi X dan Y. Okey, diingatkan kembali bahawa lorekan kita berada pada sukuan pertama sahaja. Okey, kita ada belajar 4 sukuan dan kita kena ingat kita hanya pada sukuan pertama. Okey, sekiranya kita jumpa ketaksamaan X lebih kecil daripada 3Y, ataupun 3Y lebih besar daripada 2X. Okey, yang ini gambar rajah dia. Awak kena tahu ia akan melalui asalan. Tapi kena cek koordinat lah. Okey, dia melalui asalan, maksudnya gambar rajah dia punya graf akan begini. Memotong asalan. Okey, asalan kita siapa? 0, 0. Refresh balik. Saya refresh dulu untuk video yang ini. Untuk kamu ingat balik. Okey, terms dia apa yang perlu kamu faham. Sebelum kita melorik dan rantau berlorik dan mencari garis-garis ketaksamaan. Okey, seterusnya kita tahu bila dapat begini kita tengok kalau dia bagi skala. Okey, skala 2 cm kepada 10 cm, 10 objek lah. Okey, kita agak. Okey, maksud dia bila kita nak buat dia punya nak cari titik, ini 10 ni kena darab dengan siapa? Ni ada dua pula. Kita darab dengan Y. Jadi singular siapa? Singular 10 darab 30, X sama dengan 30. Maka Y adalah 3Y sama dengan 30. Y sama dengan 10. Ingat, okey macam ni pun sama. Singular dia, kalau saya letak sini 2. Singular siapa? X juga. Okey, apabila singular dia X, maka 2 darab 10 ni. 2 yang ini kita darab dengan 10. Bila tengok skala. Jadi bermaksud X adalah singular. Bermaksud 2 kali 10 X sama dengan 20. Maka nak dapatkan Y, 10 sama dengan 2Y. Y adalah 10 bahagi 2 sama dengan 5. Okey, ini refresh balik yang kita dah belajar minggu lepas. Okey, untuk topik yang lepas. Jangan salah bina ketaksamaan. Okey, saya akan teruskan dengan contoh aplikasi 7.2.